Saya telah bersama dengan suami dekat dengan tarikh nak datang period. Waktu bersama itu saya tak perasan ada cecair lain atau darah. Esok harinya bila bangun untuk mandi wajib kelihatan ada darah. Adakah kami telah bersama ketika haid atau tidak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dari isteri yang keliru Kuala Berang. Dia kata dekat-dekat nak period. Dalam duduk kira-kira esok lah dia mari haid. Betul tak? Oh kalau Berang panggil dia. Kalau orang Terengganu panggil haid. Oh kalau Berang panggil dia. Orang KL period. Period. Bahasa orang putih. Orang KL kan. KL cakap putih. Jangan main orang KL. Walaupun muka dia macam negro. Faham? Cakap orang putih dia. Faham? Terengganu bandar tu ladang kita tu. Haid. Orang sini panggil dia opang. Opang jawab. Dulu ingat masa budak-budak dipanggil dia. Datang bulan. Tahun 70-an ingat kita budak-budak 80-an masa sekolah lagi. Datang bulan. Benda apa datang bulan? Haid rupanya. Rupanya sebab sebulan sekali ikut bulan dia mari. Betul tak? Memang panggil datang bulan. Kalau panggil datang dacing. Datang bulan lah. Tak? Sini kawan anda lah nak panggil haid, panggil apa pun. Faham? Uzur boleh lah ke? Okay? Dijaka esok uzur. Dia pun bersama dengan suaminya. Hukumnya halal. Okey? Dia pun tidurlah. Esok nak mandi. Bangun subuh nak mandi esok, tengok haid. Faham tak lagi? Darah. Okey? Dah semalam haid dah lagi. Manalah aku tahu. Dia tanya aku. Tanyalah laki mu. Kita nak tahu kata ke mana. Dan semalam dah lagi. Esok nak mandi ada haid. Esok dah haid. Semalam al-aslu al-adamu asal suci dulu. Tu kaedah fiqh Syafi'i. Okey? Kerana mari datang daripada suci. Kalau datang daripada haid, al-aslul adamu asal tak suci lagi. Tapi mung datang daripada musim suci, kemudian sok pada haid. Maka bila sok, idrarku mustawi bainal amrain. Nak dapat dua tu sama berat, tak ada keputusan. Balik kepada asal, baqaul asli, balik kekal asal, asalnya suci ke darah? Suci dulu, hukumnya suci. Dah pagi nak mandi keluar darah, pagi tu baru kira haid. Faham tak kau puang? Jadi semalam tu halal.